Ya, kalau collection dia 2,000, makna dia token fanfare 800. Kami 1,200. Bayarkan. 1,200 nak sewa hotel tak mampu ke? Tak mampu sewa hotel. Pergi pagi sampai Gerik, sampai Johor petang. Petang sampai. Terus sound check. Tak ada kata nak check in dulu ke apa, tak ada. Tak ada. Tak kira lah kumpulan apa pun, Damar Sutra ke, Laksmana ke, Olan ke, sama je permainan dia. Spring ke, sama je permainan dia. Sampai terus pergi tapak fanfare sound check. Dulu nak bagi tahu awak sound check pula, Allahu Akbar, dia punya sound system dia kita apa pula ni? Syarif Amri hantar mesej lagi. Nanti tak sabar. Nasihat. Ada projek juta-juta dengan Syarif Amri. Dia nak suruh rakam single dia. Sebenarnya Syarif Amri ni dalam perancangan dia nak buat konsert Syarif Amri. Awak tunggu je lah. Katanya bulan 7. InsyaAllah kalau jadi, insyaAllah bulan 7. Projek juta-juta. Dulu sampai fanfare pukul daripada pagi ada jalan-jalan. Contohnya nak pergi Johor tadi kan, saya nak pergi Johor pukul 8 pagi sampai Johor pukul 5 petang. Sampai Johor. Dulu zaman kami dulu. Makan kat mana? Kat Yomping selalu kami makan. Ada satu kedai nasi campur Yomping. Daripada Batu Pahat pergi Yomping pergi Masai pergi Kulai pergi Senai pergi Siparenggam pergi barulah keluar Skudai. Dan show tu dekat mana? Dekat Tampoi, sebelah pada Hospital Tampoi. Tu carnival situ. Sampai situ tak ada hotel. Pergi sound check tengok, besar barang ni. Fanfare ni kono-kono. Speaker sebelah ni, 8 sebelah ni. 8 sebelah. Tapi kenapa bunyi beh. Rupanya yang 8 tu, yang 7 tu accent saja. Yang berbunyinya satu. Berbunyinya satu je speaker. Ni kono-kono pasang macam konsert Jom Heboh ni pasang ni kono-kono fanfare ni. Dia Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dia punya token fanfare pada permainan dia juga. Kita tengok, besar barang bos. You datang mesti mau besar punya lah. Itu Spling sekarang tengah popular ni. Itu sampai hati, Oppo gembira. Mesti speaker baru beli ya. Main beh. La ilaha. Kenapa ni? Sound salah ke? Wayar salah ke? Apa ni dia susun ni? Kotak-kotak ni 8 ni. Masa tu woofer tak ada. Nak bagi tahu awak, sekarang woofer kan dum. Masa zaman tu tak ada woofer. Pakai speaker ni. Pakai speaker corong. Pakai speaker dia 4 segi dah. Ada kotak-kotak lah. Saya pun beh. Kenapa slow sangat? Saya pergi cek lah. Pergi cek. 8 ni sebelah ni. 8 16 speaker ni. 16 speaker. Twitter pun tak ada. Dia sekali speaker tu sekali dengan Twitter. Tapi masa tu woofer belum ada yang kat bawah. Sekarang dah ada woofer dah. Bom. Dulu tak ada woofer. Pakai speaker tu